أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada pagi yang mulia lagi berbahagia ini kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keizinan dan ketentuan daripadanya. Mudah-mudahan majlis ilmu kita pada pagi ini senantiasa dinaungi oleh keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita kuliah duha. Tajuk pun tak bagi, tajuk pun tak ada, tak apalah. Jadi kita sekarang ni berada di penghujung bulan Zulhijjah dan kita nak masuk kepada awal Muharram. Jadi sempena dengan Zulhijjah, hampir 2 minggu lepas kita sama-sama merayakan satu hari raya yang disebut Hari Raya Korban, Hari Raya Aidil Adha ataupun kita sebut Hari Raya Haji, yang mana melibatkan kisah pengorbanan 2 orang Nabi dan 2 orang Rasul, yaitu Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihi wassalam. Dan sekarang kita nak berganjak kepada bulan Muharram, yaitu mengingati kembali kisah penghijrahan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah As-Saffat ayat 99 dan ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Di dalam ayat 99 dan ayat 100 daripada surah As-Saffat, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengkhabarkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kisah nenek moyang beliau, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yang mana Nabi Allah Ibrahim sedia maklum pada kita adalah salah seorang daripada Nabi dan Rasul yang diklasifikasikan sebagai Rasul-Rasul Ulul Azmi, bersekalian sebaris dengan Nabi Allah Nuh, dengan Nabi Allah Musa, dengan Nabi Allah Isa,
dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan juga sedia maklum pada kita bahawa para rasul ulul azmi diberi ujian-ujian, diberi mehnah-mehnah yang lebih besar dan hebat berbanding dengan nabi-nabi dan rasul yang lain. Begitu jualah yang menimpa kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Secara sepintas lalu, Nabi Allah Ibrahim adalah seorang personaliti yang digambarkan di dalam Al-Quran. Dilahirkan di sebuah perkampungan yang disebut sebagai Faddam Aram dalam daerah Ur di negeri selatannya Babylon. Hari ini Babylon berada di dalam persempadanan geografi negara Iraq. Itulah tanah asal usul Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, sehayat dan sezaman dengan seorang raja yang diceritakan di dalam Al-Quran yang dikenali dengan nama Namrus, seorang raja yang zalim, seorang raja yang pernah mengaku, mendakwa dan klaim dia adalah Tuhan yang selayaknya disembah oleh penduduk-penduduk Babylon. Bukan setakat itu saja, bila kita meneliti perkembangan dari sudut konteks historis dan juga sejarah, kita dapat mengetahui bahawa kepercayaan dan keimanan penduduk Babylon ini mempunyai pelbagai variasi. Ada di antara mereka yang menyembah dewa-dewa, menyembah dewi-dewi, menyembah patung-patung berhala. Bahkan lebih jauh, ada di antara masyarakat dan penduduk Babylon yang beriman dan percaya kepada penyembahan alam semesta. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang. Dan kita dapat melihat bagaimana pada awal Nabi Allah Ibrahim mencari petunjuk dan hidayah untuk mengenal Tuhannya yang sebenar, dengan melihat kepada ketiga-tiga unsur alam semesta tadi. Nabi Ibrahim sendiri pernah melihat kepada bintang, Nabi Ibrahim sendiri pernah melihat kepada bulan, Nabi Ibrahim sendiri bahkan pernah melihat kepada matahari. Tetapi hasil penelitiannya, ketiga-tiga unsur alam semesta ini mempunyai kelemahan-kelemahan, mempunyai kekurangan-kekurangan, dan dia tidak pantas untuk dijadikan sebagai Tuhan yang selayaknya untuk disembah. Dan akhirnya Ibrahim menemui jalan kebenaran yang sebenar. Dia dapat mencari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan-jalan yang dilorongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas secara ringkas dalam surah Al-Baqarah dirakamkan terjadinya perbahasan, dialog dan perdebatan antara Namrus dan juga Nabi Allah Ibrahim. Dan perdebatan ini dimenangi oleh Nabi Allah Ibrahim dengan alasan-alasan dan argumen-argumen yang cukup menyenangkan, tetapi amat pahit untuk diterima bagi Namrus yang berada di pihak yang mengalami kekalahan. Lantas ia mengingatkan satu lagi kisah di mana Nabi Ibrahim pernah menghancurkan berhala-berhala yang dimiliki dan dipunyai oleh penduduk Babylon dengan meletakkan satu kapak kepada berhala yang paling besar. Lantas dia ini dikerumuni, dikelilingi oleh masyarakat Babylon yang menuduhnya melakukan hal tersebut. Tetapi jauh di sana, dia nak melakukan satu mind control, satu perbahasan. Apakah sebenarnya yang disembah oleh kamu semua dari sudut patung-patung berhala ini dapat memberikan manfaat dan mudarat kepada kamu? Apa yang dibuat oleh Ibrahim sebenarnya untuk memecahkan tembok supaya masyarakat boleh berfikir, apakah selama ini mereka menyembah patung-patung, sama ada daripada batu, sama ada daripada kayu, sama ada daripada unsur yang lain, benar-benar dapat memberi manfaat dan mudarat kepada kamu para penyembah-penyembahnya.
sebenarnya langsung tidak memberi manfaat dan mudarat kecuali hanya Tuhan pencipta sekalian alam, Allah Subhanahu wa taala. Diringkaskan lagi, akhirnya Nabi Allah Ibrahim dihukum dengan satu hukuman yang belum pernah diterima oleh mana-mana penduduk Babylon pada waktu itu. Nabi Ibrahim diletakkan dan dihumbangkan dalam kobaran api yang cukup besar. Dan ini masyhur di dalam sejarah. Inilah bentuk dan cara Nabi Allah Ibrahim dihukum oleh Namrus. Dan banyaknya riwayat-riwayat yang berkisar tentang kes pembakaran tersebut. Apapun poin yang utama ialah Allah menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim daripada kobaran dan bakaran api besar tersebut dengan menjadikan Nabi Ibrahim terselamat di dalamnya. Dan ini adalah bentuk kemukjizatan yang dikurniakan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim yang mampu dipandang oleh mata-mata masyarakat Babylon pada waktu itu. Dan bila kes ini berakhir dengan kematian Namrus yang juga dihukum oleh Allah dengan sekumpulan tentera-tentera daripada makhluk yang lemah, makhluk yang kecil, makhluk yang halus, berupa sekelompok datangnya tentera-tentera Allah daripada kalangan nyamuk. Begitu hina kematian Namrus di sisi Allah. Tetapi apa yang penting di sini untuk mengembalikan kisah ini kepada ayat tadi. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Dan telah berkata Nabi Allah Ibrahim, sesungguhnya aku akan pergi kepada Tuhanku dan dialah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Ini adalah kata-kata yang diungkapkan oleh Nabi Allah Ibrahim, yang dirakamkan oleh Allah menerusi surah ini sewaktu Nabi Allah Ibrahim nak memulakan perjalanan dia, nak memulakan penghijrahan dia daripada bumi Babylon untuk bergerak ke satu tempat yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bermaksud datuk nenek moyang kepada Nabi Muhammad dulu juga pernah melakukan penghijrahan dengan meninggalkan tanah tempat tumpah darah mereka. Apa yang disebut oleh Nabi Allah Ibrahim ini, aku akan pergi kepada Tuhanku, kerana rasa keputusasaan daripada diri Nabi Allah Ibrahim yang mana masyarakat Babylon daripada kaum kerabatnya tidak mau beriman kepada Allah dan tetap tidak mau bertaubat setelah melihat gambaran-gambaran tadi. Di sisi masyarakat Babylon, adakah hati mereka telah ditutup? Adakah mata mereka telah menjadi buta? Adakah telinga mereka telah menjadi tuli untuk melihat kebenaran yang jelas di hadapan mata mereka? Bagaimana kezaliman yang telah dilakukan oleh Namrus nampak pada mereka. Bagaimana kebenaran yang ditunjukkan oleh Ibrahim nampak pada mata mereka. Bagaimana Namrus telah kalah dalam perbahasan dan perdebatan diketahui oleh mereka. Bagaimana Allah telah menyelamatkan Ibrahim daripada api jelas pada mereka. Bagaimana mereka tidak mampu menjawab persoalan-persoalan tentang berhala jelas bagi mereka. Tetapi yang menjadi keputusasaan pada Ibrahim, kejelasan gambaran kebenaran tadi tak mampu diterjemahkan oleh petunjuk bagi mereka. Mereka tak mampu nak melihat kebenaran ini, apatah lagi nak kembali bertaubat pada jalan kebenaran. Maka Nabi Allah Ibrahim keluar, berhijrah ke satu bumi, ke satu tempat yang ditentukan oleh Allah. Inilah yang disebutkan, aku akan pergi kepada Tuhanku, dialah yang akan memberi petunjuk kepadaku. Di samping Nabi Allah Ibrahim mengharapkan satu perkara, Rabbi habli minas salihin, kurniakanlah ya Allah kepada aku seorang anak, yang mana anak ini di kalangan lelaki-lelaki ataupun orang yang soleh.
Nabi Ibrahim minta ini sebab sebelum ini walaupun usia Nabi Allah Ibrahim dah banyak, usia Nabi Allah Ibrahim dah berangsur tua, tetapi masih lagi belum diberi rezeki, dianugerahi oleh Allah walaupun cuma seorang anak. Dan Nabi Allah Ibrahim mengharapkan ini daripada Allah agar dimakbulkan oleh Allah permintaan dan hajat dia. Sebenarnya dalam perkataan ini mengandungi dua maksud. Satu yang sebenar, yang tersurat ialah sememangnya Nabi Allah Ibrahim menginginkan hal tersebut. Dia memang tak ada zuriat, dia memang tak ada anak, dan dia mengharapkan itu dari Allah. Dan maksud yang tersirat ialah bila anak ini lahir kelak, moga anak inilah yang akan menjadi pencetus kepada waris nasab dan keturunannya. Moga-moga lahir daripada keturunan anak dan cucu-cucu serta seterusnya menjadi di kalangan manusia-manusia yang soleh. Bukan setakat tu sebenarnya jawapan kepada kaum dia sebagai ganti kamu yang tak mau beriman dan kembali pada Allah. Moga-moga bila aku berhijrah dapat anak yang baik, yang soleh, keturunan inilah yang akan menggantikan kamu yang tak mau beriman pada Allah ni. Itu sebenarnya dari sudut tersirat yang diharapkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Dan Nabi Allah Ibrahim meneruskan perjalanan. Sampailah ayat seterusnya Allah mengurniakan kepada Nabi Allah Ibrahim, fabasyarnahu bighulamin halim. Allah memberikan berita gembira kepadanya. Kepada siapa? Kepada Ibrahim. Bighulamin halim, dengan seorang anak. Dengan kalimah ghulam Al-Quran sebut, yang mempunyai sifat halim. Halim ni apa? Halim ni tu anak Ustaz Alim ada. Halim, Halim ni salah satu nama Allah dalam Asmaul Husna yang 99. Kita duk baca tu ada Al-Halim. Apa maksud Al-Halim? Ada orang terjemahkan yang maha penyantun, yang maha lemah lembut. Tak kisahlah pemaknaan kita. Tetapi dalam beberapa pentakrifan ada yang menyebut Al-Halim ini sebagai dhabtun nafs wa hayhatihi an hayjanil ghadab, iaitu mereka yang dapat mengawal keadaan dan kelakuan dirinya, dapat membentuk sikapnya an hayjanil ghadab, ketika menggelegak api kemarahan. Orang yang punya sifat halim ni orang yang dapat kawal diri dia ketika mana marah datang, ketika mana stres datang, ketika mana tekanan datang, dia boleh kawal, dia boleh cover diri dia. Ni antara orang yang mempunyai sifat halim. Kalau kita tengok sifat marah sebagai contoh, amat menipu dan membohong kalau orang tu kata dia tak ada sifat pemarah, bohong. Sifat pemarah ni satu sifat yang Allah letak pada semua manusia. Bahkan pada para nabi dan rasul pun ada sifat marah. Cuma yang membezakan marah kita dengan marah orang lain ialah bagaimana seseorang tu dapat cover, bagaimana seseorang tu dapat mengawal kemarahan dia bila datang unsur-unsur tadi. Bila mari perasaan nak marah, bila mari stres, bila mari tekanan, yang membezakan kita dengan orang lain, cara kita nak kawal. Ada orang yang boleh kawal sepenuhnya. Memang benda ni siapa-siapa pun akan marah, tapi dia mampu kawal diri. Memang benda ni siapa-siapa pun akan stres, tapi dia mampu kawal diri. Ada orang yang jenis 50-50. Time-time tertentu memang dia marah sungguh. Time-time tertentu dia boleh kawal. Ada yang Allah letak barang dia tu power sangat, lebih sangat. Mari hal kecil pun apa ni mengarut, apa ni merapu, apa ni dia marah tu lebih.
Dia tak mampu nak kawal diri dia daripada meluahkan kemarahan dia, meluahkan tekanan, meluahkan stres dia. Jadi Al-Halim ni ialah orang yang mampu kawal, mampu cover. Al-Halim, kita letak nama anak, kalau hari ni orang letak Helmi pun kosa kata yang sama je. Halimi ke sama. Ada juga memaknakan Al-Halim ni sebagai isalatul fikr wa makarimil akhlak, iaitu orang yang mempunyai kematangan dalam berfikir, orang yang memiliki akhlak-akhlak yang baik, warahmah likulli makhluk, orang yang mempunyai ihsan, kasih sayang, belas pada setiap makhluk Allah. Itulah Nabi Allah Ismail. Nabi Allah Ismail alaihi salam yang dikurniakan sifat sedemikian. Dalam version agama kita sebagai contoh, dalam version agama kita tak jadi masalah hubungan tentang kisah Ibrahim dan Ismail. Bahkan yang jadi permasalahan lebih besar dalam agama Samawi. Bila kita sebut agama Samawi, dia merujuk kepada agama-agama yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi-nabi dan rasul yang terdahulu. Walhal kita tetap meyakini semua nabi sejak Adam sampai Muhammad just hanya membawa agama Islam. Yang dinisbahkan pada agama Yahudi, Nabi Musa, yang dinisbahkan kepada agama Nasrani, Nabi Isa, itu penisbahan semata-mata. Tetapi semua para nabi ini tetap membawa jalan dan lorong yang sama, Islam. Version Islam tak jadi masalah. Di sisi Nabi Allah Ibrahim yang disembelih tu siapa? Yang disembelih siapa? Ismail. Tetapi di sisi Yahudi dan Kristian yang disembelih itu siapa? Yang disembelih itu siapa? Bukan Ismail, tapi anak seorang lagi, Ishak. Jadi bila Yahudi menganggap yang disembelih itu Ishak, Kristian yang menganggap disembelih itu Ishak, tiba-tiba Islam mari kata Ismail. Secara logika dan rasional, kita kata di luar lingkup keagamaan, bagaimana ini boleh berlaku? Kalau katalah semua para nabi dan utusan ini daripada Allah, Taurat, Injil, Zabur, Quran daripada Allah, pasal apa waktu turun Taurat Allah kata Ishak, waktu turun Injil Allah kata Ishak, bila mai Quran tukar Ismail? Tak apa betul ini. Pertukaran boleh berlaku secara tiba-tiba. Maksudnya siapa yang dah terpeleot, siapa yang dah terseleweng, siapa yang masih kekal dalam kebenaran. Untuk mendapatkan kepastian, kalau kita nak lawan, reverse balik, kalau kita bagi hujah Quran, sukar mereka nak terima. Bagi hujah hadis, lagi payah mereka nak terima. Ramai ni orang hak setakat percaya Quran tapi tolak hadis. Dia percaya Quran tapi dia tak mau terima hadis-hadis. Hatta Bukhari dan Muslim sekalipun dia tolak. Bahkan dia buat pertanyaan-pertanyaan yang menyindir. Adakah hari ini saya telah murtad? Bila saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada malaikat, saya beriman kepada Rasul, saya beriman kepada hari kiamat, cuma saya tak beriman kepada kitab dongeng Bukhari dan Muslim, adakah saya murtad? Ini kata-kata sindiran. Nak jawab apa tuan-tuan? Hak lain tu sama dah. Adakah kerana saya tidak beriman kepada kitab dongeng karangan manusia Bukhari dan Muslim, saya jadi murtad? Saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada kitabnya, saya beriman kepada Rasul, cuma saya tak ada agama. Adakah saya murtad? Sakit kepala nak jawab kan? Biarlah mereka. Baik, kembali kepada kisah Ibrahim tadi. Kalau kita melihat kepada anak-anak Ibrahim, kita rujuklah kitab Taurat mereka. Kitab Taurat disebut Taurat 5.
Taurat Musa, Pentateuch merujuk kepada benda sama. Hari ini kalau orang kata Taurat, dia. Taurat Musa, dia. Taurat 5, dia. Pentateuch pun dia. Why Taurat 5? Sebab ada 5 kitab besar dalam tu. The book of Genesis, the book of Exodus, the book of Leviticus, the book of Deuteronomy, the book of Numbers, tu dah 5 kitab. Taurat Musa sebab Taurat turun pada Nabi Musa. Dalam the book of Genesis, pasal ke-16, ayat ke-16, pemaknaan dia, Nabi Ibrahim dikurniakan seorang anak daripada isterinya Hagar. Who is Hagar? Hajar lah. Anak ini diberikan nama Ismail, dan waktu itu umur Nabi Allah Ibrahim 86 tahun. Daripada isteri Hajar dapat anak pertama nama Ismail, umur dia 86 tahun. Kalau ambil perkiraan ni boleh bayang tak? First son, anak lelaki pertama, waktu kita umur 86. Kira boleh berjalan, bertatih sikit, berlari sikit, 4 tahun kemudian. Umur kita dah 90, anak umur 4 tahun. Hari ni bawa berjalan pi taman, bawa berjalan pi pasar raya. Kalau ada kawan-kawan teguk yang umur kita 90, bawa budak 4 tahun, dia kata anak ke cucu dah. Kita 90 dah ni, bawa 4 tahun. Kecicik dah. Anak ke? Dah. Bukan cucu ke ni? Dah, anak. Terkejut. Dia tak terkejut sangat tu mungkin. Anak hak bongsu kot ni, 4 tahun ni. Ada, ni anak sulung aku ni. Allah. Umur 90, anak sulung 4 tahun. Tapi itulah hakikat dia. Baru dapat anak walaupun dah lanjut usia. Anak pertama Nabi Allah Ibrahim tetap Ismail. Nak dapat gambaran seterusnya, buka the book of Genesis pasal ke-21 ayat yang ke-5. Dan kemudian dikurniakan seorang lagi anak daripada Sarah, isteri yang sulung, isteri yang pertama. Anak ini diberi nama Isaac. Who is Isaac? Ishak. Dan waktu tu umur Nabi Allah Ibrahim 99, 100 kurang 1. Kalau 99 baru dapat anak nombor 2 ni, tak boleh nak bayang lah. Okey, biarlah tu. Poin dia sekarang, nak tahu beza Ismail dan Ishak, 99 tolak 86 keluar berapa? 99 tolak 86 keluar berapa? Lebih kurang 14 tahun. Maksudnya Ismail lebih tua daripada Ishak 14 tahun. Itulah beza, 14 tahun. Dan kalau kita perhatikan dalam ayat Quran, ayat seterusnya tu kan, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Semalam aku bermimpi di dalam tidurku, diwahyukan oleh Allah, yang mana aku menyembelih kamu ni, perkataan Nabi Ibrahim terhadap anak dia. Fanzur madza tara. Jadi apa pandangan kamu tentang hal ini? Ya abati, wahai ayahandaku, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, jalankanlah apa yang diperintahkan terhadap. Kalau kita kira umur waktu Ibrahim datang ke Mekah buat kali yang kedua, Ibrahim datang ke Mekah buat kali kedua, tengok anak ni dah besar dah, mungkin antara 15-16 tahun. Lepas tu Allah cerita pula wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti tu. Bangunkan kembali bah, tapak-tapak asas Kaabah yang lama, bangunkan balik. Dulu Kaabah dah ada, tapi tapak asas Kaabah dah rosak dalam peristiwa banjir besar Nabi Allah Nuh.
Tapak Kaabah ni dah hilang, tak dapat dikesan. Tetapi sejarah awal sebelum Nabi Ibrahim hantar Sarah dan Hajar dan juga anaknya Ismail, dah ada dalam pengetahuan kafilah-kafilah perdagangan yang sentiasa lalu lalang melewati kawasan tersebut. Dia dikenali sebagai satu tempat yang sedikit berpukit dengan tanah-tanah dan pasir yang agak kemerahan. Di situlah dahulu diceritakan oleh nenek moyang mereka bekas tapak satu rumah yang pernah dibangun oleh para nabi yang terdahulu. Jadi bila nenek moyang cerita macam ni, setiap kali mereka lalu melewati kawasan ni, kafilah-kafilah perdagangan, mereka berhenti. Mereka pi tempat yang agak tinggi dan berpasir merah tadi, mereka pohon hajat. Mereka pohon doa dan sesuatu. Bagi mereka tempat ni dianggap keramat. Jadi setiap kali mereka berdoa, Allah bagi sesuatu atas doa mereka. Seolah-olah berkesan dan dimakbulkan, dan tempat tu dikeramatkan. Jadi tempat itulah kemudian bila datang Hajar dan Ismail, dibangunkan kembali tapak Kaabah hari ini. Tapak Kaabah hari ini dibangunkan di situlah. Yang awal mendiami selepas Hajar dan Ismail ialah bangsa-bangsa Jurhum, bangsa-bangsa Arab yang lapis ketiga dah ni. Dan kemudian Nabi Allah Ismail pun berkahwin dengan salah seorang wanita daripada bangsa Jurhum ni lah, meneruskan legasi keturunan dia. Jadi Nabi Ibrahim datang bangunkan balik bersama anaknya Ismail. Jadi lepas tu terjadilah kes penyembelihan. Kita letaklah antara 16 ke 17 ke 18. Kalau kita ambil 17. Kalau kita ambil waktu penyembelihan 17 atau 18, 17 tolak 14 dengan umur adik dia. Kalau orang tu umur 17 tolak 14, adik dia umur apa? Betul? 3 tahun kan? Maksudnya kalau waktu tu Ismail 17, Ishak 3, Ismail 18, Ishak 4. Agak-agak ayat dan dialog yang Allah guna ni sesuai atau tidak untuk Nabi Allah Ibrahim berbicara dengan budak 3 atau 4 tahun. Sekarang ni bayangkan seorang budak 3, seorang budak 4 tahun. Wahai anakku, baru 3 tahun umur anak ni. Semalam bapak bermimpi, dalam mimpi bapak tu wahyu daripada Allah supaya menyembelih kamu. Apa agak-agak pandangan kamu? Lepas tu anak pun relax je jawab, ya Allah, wahai ayahandaku, wahai bapakku, tunaikanlah perintah apa yang diperintahkan Allah terhadap kamu. Sesuai tak dialog ni? Untuk Nabi Ibrahim ucap budak seumur 3 atau 4, itulah jawapan yang Nabi Ibrahim terima. Dari sudut rasional memang tak masuk akal. Tapi kalau Ismail sesuai atau tidak? 17 atau 18 untuk Nabi Ibrahim cerita tentang benda ni, itulah jawapan yang diterima. Sebenarnya apa yang cuba mereka selindungkan? Kenapa mereka nak sangat nafi dan kaburkan tentang Ismail? Satu poin yang sering diwar-warkan kerana Ismail akan melahirkan satu keturunan yang disebut keturunan Adnan. Dan keturunan Adnan inilah yang akan melahirkan keturunan terakhir junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Tapi kalau kita tengok lebih awal, siapa sebenarnya yang suruh Ibrahim pi hantar Hajar dengan Ismail di lembah yang gersang? Kes ni ada keterkaitan dengan Sarah kan? Mungkin kerana sifat kecemburuan. Dulu Sarah satu-satunya isteri Ibrahim. Walaupun lama kahwin tak dapat anak, tiba-tiba jadi kes yang Maharaja Mesir rampas Sarah tu. Semua orang tahu cerita tu. Kemudian bila habis, dia hadiahkan seorang perempuan kan? Hajar itulah yang dihadiahkan oleh Maharaja Mesir. Hajar ni pun khilaf, orang duk bergaduh pula. Hajar tu sendiri daripada keturunan keluarga Maharaja Mesir tu ke, ataupun orang yang tak terlibat dengan nasab keturunan keluarga Mesir.
Dia tu keturunan raja-raja bangsawan ke orang hak luar hak kerja dalam istana je ke yang dihadiahkan? Bila kita kata contoh orang tu ada terlibat dengan kemaharajaan Mesir, anak beranak raja Mesir, kita tahu Mesir selalu dinisbahkan dengan Fir'aun. Lepas tu dia buat pula soalan-soalan, ustaz, kalau lagu tu Nabi Muhammad ada keturunan Fir'aun, darah Fir'aun ke sebab melalui Hajar tu? Pening pula kita. Baik, biarlah tu. Lepas kahwin dengan Hajar, kemudian mengandung. Bayangkan isteri-isteri hak sulung ni, hak lama kahwin dengan suami tak dapat anak, tiba-tiba suruh suami suruh kahwin dengan perempuan lain, duk tak lama perempuan tu mengandung, kemudian dapat anak. Apa perasaan bini tua ni? Apa perasaan bini tua? Mestilah cemburu tak? Cemburu bukan apa, takut kasih sayang tu banyak melimpah hak di nombor dua tu lah. Dah dapat anak pun hak di nombor dua. Jadi Nabi Ibrahim hantar Hajar dengan Ismail, tempat yang gersang, tak ada orang, panas, kontang, payah makan, payah minum. Boleh bayang tak? Kita tak boleh bayang percaturan yang Allah letak. Kenapa tak diletakkan di satu bandar tertentu? Walaupun kita kata Nabi Ibrahim nak tinggal, sekurang-kurangnya bandar tu ada orang. Senang nak cari kerja, senang nak cari tempat tinggal, senang nak cari makan, senang nak cari minum. Ni tempat yang nothing. Tak boleh nak bayang perkiraan Allah. Sebenarnya Sebenarnya Sarah risaukan satu benda. Kerisauan Sarah ni kita boleh rujuk dalam The Book of Genesis pasal 21 ayat yang ke-10. Usirlah wanita itu dan anaknya. Usirlah wanita itu dan anaknya, Hajar dan Ismail, kerana aku tidak mahu anak itu kelak akan menjadi apa dia? Penyambung hak warisan bagi Nabi Allah Ibrahim bersekali dengan anakku. Waktu tu Sarah dah dapat anak Ishak. Sebenarnya dia suruh pi jauh-jauh, dia tak mau hak pewarisan tu dua-dua ni dapat. Contoh bila Nabi Allah Ibrahim meninggal, hak pewarisan Ismail pun boleh, Ishak pun boleh. Jadi dia tak mau, dia nak biar dapat ke Ishak seorang je. Sebab ikut pada masa tu abang yang sulung akan dapat 2 kali ganda, 2 kali lipat. Ismail akan dapat 2 kali ganda daripada hak pewarisan berbanding Ishak. Kita hari ni kalau ada 2 orang anak lelaki, kereta bapa 4 biji, dapat 2 biji seorang. Kalau dulu hak sulung 3, hak bongsu dapat 1. Leceh lah lagu ni. Jadi tapi dalam Deuteronomi kan, kitab Ulangan 21 pasal 21 ayat 15 hingga 17 jelas apa yang dibuat oleh Sarah ni amat bertentangan dengan ajaran Taurat. Tidak demikian, tapi ini jelas bagi kita. Sebenarnya siapa? Sebenarnya Ismail. Walaupun kadang-kadang bila anda cari hadis, anda akan terjumpa hadis tu yang disebut yang disembelih Ishak. Ni bukan Taurat, ni bukan Injil, ni hadis kita. Saya pun confused kena cari orang-orang yang hebat hadis ni nak tanya, pasal apa dalam hadis ni keluar Ishak yang kena sembelih bukan Ismail? Adakah kesilapan pada penulisan, kesilapan pada rawi yang sebutkan sanad ni, yang sebutkan matan ni, bagaimana? Anda pernah tak jumpa sebelum ni Bukhari atau Muslim saya lupa, bila hadis cerita pasal sembelih tu yang keluar bukan Ismail, memang yang kena sembelih tu Ishak. Sebab tu ada sebahagian ulama Islam berpandangan yang kena sembelih tu bukan Ismail tapi Ishak. Rasa macam tak pernah dengar ni lagu ni. Cuba cek balik. Okey, biarlah tu. Saya malas nak perhabis isu ni. Saya nak pergi kepada hijrah satu lagi. Sebab nak gabung ni kan. Ke nak perhabis ni? Tak, maksud saya nak teruskan cerita Nabi Ibrahim ke saya nak pergi kepada Nabi Muhammad lah ni. Ni nak cakapnya,
Habaknya tok dia dulu Ibrahim pernah melakukan hijrah. Kita ambil cerita sikit-sikit. Kemudian saya nak pergi kepada satu topik lagi, iaitu hijrah cucunda beliau pula, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu nak tengok jam lah. 10.24. Sampai pukul berapa boleh pergi? 11. Oh, 11. Saya habak dah kat tadi kan. Lebih masa seminit RM10 saja je tu dah. Okey. Bila sebut hijrah Nabi Muhammad, nak mai dah. Selalu seluruh umat Islam sambut pada Muharram lah. Jadi ada juga sebahagian netizen, masyarakat di luar sana yang mempersoalkan yang sebenarnya bila mereka baca dalam kitab-kitab, mereka baca dalam buku-buku, yang Nabi Muhammad ni ada kata berhijrah di hujung bulan Safar, ada kata berhijrah awal Rabiul Awal, tapi pasal apa kita sambut hijrah pada bulan Muharram? Why? Anda tahu ke sebab dia? Baik, betul. Hak mereka sebut tu betul. Ada riwayat yang Nabi berhijrah akhir bulan Safar, dan sememangnya ada yang sebut awal Rabiul Awal, tapi isu Muharram tu banyak pertikaian, banyak perselisihan, banyak pendapat-pendapat ulama. Dan hal ni berlaku pada zaman pemerintahan Saidina, bila perletakan tarikh Hijriah, Saidina Umar kan. Saidina Umar ni perasan satu benda. Bila mana dia terima satu surat daripada gubernur dia di Basrah. Zaman pemerintahan khalifah dulu ada gubernur-gubernur tertentu di wilayah-wilayah. Ada di Kufah, ada gubernur di Yaman, ada gubernur di Syam, ada gubernur di Basrah, ada gubernur. Salah seorang gubernur dia di Basrah tu sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang mana Nabi pernah sebut dalam satu hadis yang suara dia ni macam suara seruling-seruling Nabi Allah Daud. Maksudnya suara dia tu sedap, lunak macam Nabi Allah Daud. Siapa dia? Siapa dia sahabat yang dikurniakan suara yang sedap? Dia pernah jadi delegasi bagi pihak Saidina Ali dalam majlis tahkim perang Siffin. Perang Siffin, Ali dengan Muawiyah. Yang jadi duta belah Muawiyah Amru bin Al-As. Yang jadi duta belah Ali siapa? Untuk majlis tahkim tu Sayyidina siapa? Nenek moyang Asy'ariyah ni lah, Abu Hasan Asy'ari tu siapa dia? Nenek moyang dia sahabat Abu Musa Asy'ari. Abu Musa Asy'ari dia gubernur Umar di Basrah. Dia hantar balas, dia nak balas surat Umar. Umar hantar surat kat dia, dia balas surat. Tulis di atas tu, ini adalah balasan surat daripada Khalifah Umar yang tidak ada tarikh dan tanggal. Dia buat ayat lagu tu. Umar hantar surat kat dia tu tak ada tarikh, tak ada hari bulan. Jadi dia kata ini adalah balasan surat Khalifah Umar yang tidak ada tanggal, tidak ada tarikh. Lepas tu cerita dia. Jadi bila Umar tengok tu, dia terfikir sesuatu. Ni surat aku pernah hantar pada orang tapi tak pernah bubuh tarikh. Jadi orang tu balas dengan ayat macam ni, terfikir untuk letak satu tarikh penanggalan bagi orang-orang Islam. Lalu dipanggil sahabat-sahabat. Walaupun dalam mesyuarat tu ada nak letak bulan Rabiul Awal sebab Nabi betul-betul hijrah Rabiul Awal, ada nak letak bulan Ramadan sebab nak sabitkan dengan kemuliaan Ramadan. Tapi Umar sendiri lebih selesa untuk letak Muharram. Macam-macam lah sebab. Ada dalam kitab sebut bagi Saidina Umar sebab satu ni antaranya dia ada 3 sebab je. Sebab pertama, bulan Muharram ni salah satu daripada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan haram. Bulan haram dalam Islam ni ada 4. Sebut satu kan, bulan apa? Salah satu bulan haram. Zulhijjah, Zulkaidah, Muharram dan Rejab. Tu satu poin. Poin yang kedua, ini lebih kepada pandangan Saidina Umar, dia ambil Muharram sebab bulan Muharram ni orang baru balik daripada buat ibadat haji. Jadi seolah-olah orang baru balik buat ibadat haji ni orang yang sudah dibersihkan
daripada kotoran-kotoran dosa sebelum ni, orang yang dah jadi manusia baru. Dan ini disamakan dengan konsep hijrah tu sendiri, untuk menjadi satu manusia baru selepas penghijrahan. Dan yang nombor 3 tu memanglah Nabi Muhammad tu dia punya niat tu nak berhijrah sebenarnya sejak Muharram lagi. Sejak Muharram lagi Nabi Muhammad nak berhijrah. Tapi di akhir Muharram, awal bulan Safar, Rasulullah minta sahabat-sahabat yang berkemampuan hijrah dulu. Ramai dah sahabat di hujung Muharram berhijrah. Memang hijrah berlaku pada bulan Muharram, walaupun bukan pada batang tubuh Nabi. Akhir sahabat pi, bulan Safar ada sahabat pi. Nabi ni antara yang terakhir dah. Ada lagi lah Sayyidina Ali bawa ahli keluarga Nabi, Sayyidina Ali bawa ahli keluarga Sayyidina Abu Talib yang last-last tu. Itu berlaku. Sebab kes penanggalan ni juga pernah disebut oleh Rasulullah sebenarnya. Rasulullah pernah minta Sayyidina Ali pada hayat baginda pada tahun ke-5 hijrah. 5 tahun selepas hijrah, Rasulullah minta Sayyidina Ali tulis surat pada penduduk-penduduk di Najran. Lepas tu Ali tanya nak tulis macam mana? Dia punya tarikh 5 tahun selepas hijrah. Rasulullah suruh tulis macam tu. 5 tahun selepas hijrah. Ini menunjukkan Rasulullah tu nak suruh dah sahabat membuat penanggalan tu, walaupun tidak secara khusus. Cuma umum 5 tahun selepas hijrah. Bermaksud Rasulullah duduk di Madinah tu dah 5 tahun dah. Walaupun penanggalan takwim al-hijri yang kita terima hari ni pada zaman Sayyidina Umar. Tu biarlah, tu khilaf biasa je. Okey, nampak ah? Okey. Sekarang ni bila kita tengok dua perjanjian, satu perjanjian Aqabah 1 dan kedua perjanjian Aqabah yang kedua, ini adalah hasil daripada Rasulullah menyebarkan dakwah, bertabligh. Ada disebutkan Rasulullah selalu berada di Mina pada musim-musim orang luar datang buat haji. Orang datang buat haji, ni satu advantage, ni satu peluang. Bila mana sebelum ni Rasulullah kena berdakwah secara bertahap, senyap-senyap, sunyi-sunyi, sembunyi-sembunyi. Allah buka step dan period yang kedua, dakwah secara terang. Rasulullah dah tunaikan tanggungjawab dia sebagai pendakwah. Cerita kat orang tu, cerita kat orang ni, dakwah orang tu, dakwah orang ni, sebar orang tu, sebar orang ni. Dan Rasulullah melihat satu peluang lagi, iaitu dengan setiap tahun datangnya jemaah-jemaah haji. Jadi inilah peluang dia nak mendakwahkan Islam ni dengan lebih luas kepada orang yang selain tinggal di bumi Mekah. Mari contoh orang belah ni cerita pasal Islam, depa nak tak nak nombor 2. Mari orang hak belah ni cerita pasal Islam, mari orang dari arah ni cerita pasal Islam. Itulah yang Rasulullah buat. Waktu Rasulullah duduk di Mina, sampai satu tahap mari Abu Lahab and the gang. Abu Lahab and the gang memang duk jaki dah apa yang Nabi Muhammad buat, walaupun dia tahu tu anak saudara dia tu. Muhammad tu anak saudara Abu Lahab. Tapi sebab Muhammad buat ni di luar kebiasaan, bawa agama baru yang dianggap sesat di sisi mereka, yang dianggap mencabar kepercayaan nenek moyang mereka sebelum ni, mencabar patung-patung berhala dan khurafat-khurafat mereka. Jangan ikut dia ni, jangan dengar kata dia pembohong, dia penipu, pendusta. Malah ditaburkan dengan pasir-pasir dan debu kepada Nabi Muhammad. Sampailah Allah menurunkan surah Al-Maidah ayat 67. Wallahu ya'simuka minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang akan menjaga dan mengawasi kamu daripada kejahatan-kejahatan manusia. Lepas turun ayat ni, seolah-olah Nabi termotivasi dengan ayat ni bahawa Allah yang akan jaga beliau daripada segala mara bahaya dan kemungkinan, daripada tangan-tangan manusia yang berniat jahat. Lalu dia teruskan sebaran dakwah, sebarkan Islam ni tanpa rasa terganggu dan tergugat dengan dorongan ayat tadi.
Sampailah akhirnya secara ringkas berlakulah satu mesyuarat tergempar, mesyuarat besar yang berlaku pada hari Sabtu kitab sirah sebut, akhir bulan Safar tahun ke-13 kenabian Nabi Muhammad. Hari Sabtu akhir bulan Safar, bertempat di mana? Di Darun Nadwah. Di sinilah tempat meeting-meeting penting kepala-kepala dan pemuka-pemuka Quraisy. Yang mana kenapa mereka mesyuarat? Sebab bila ada di antara sahabat-sahabat yang lebih awal mula meninggalkan Mekah, jadi mereka duk melihat banyak dah rumah orang-orang Islam yang mereka lalu ni kosong. Contoh sebelum ni duk lalu ni rumah Ali, contoh duk lalu ni rumah Abu, contoh duk lalu ni rumah Yusuf. Tapi duk lalu-lalu ni Abu pun kosong dah rumah, Yusuf pun kosong dah. Hak sahabat-sahabat yang berhijrah lebih awal. Jadi nampak lengang. Nampak lengang. Kalau kita tu satu kegembiraan. Tu satu kegembiraan dah, mereka juga tahu bahawa Nabi nak melakukan hal yang sama. Muhammad ni pun nak macam sahabat dia, nak berhijrah, nak keluar daripada Mekah. Sepatutnya ini satu kegembiraan. Kalau kita ni memusuhi Muhammad, kalau kita tak gemar dan tak suka kepada Muhammad, bukankah ini satu kegembiraan? Bukankah dialah yang paling dibenci dalam kampung ni? Dia yang paling kita tak suka dalam kampung ni. Dia yang paling kita jaki dalam kampung ni. Tiba-tiba sahabat dia dan dia nak keluar. Patut happy lah. Hak ni lah kepala aku serabut ni, dia nak keluar. Allah, Alhamdulillah, patut lagu tu. Dialah yang nak akan hijrah, patut gembira. Hak kita duk serabut selama ni dalam kampung kita, dia nak keluar, patut happy. Tapi kenapa nak buat mesyuarat juga? Sebab mereka memikirkan benda lain di sebalik itu. Mereka memikirkan bahawa Muhammad ini akan hidup merampat. Muhammad ini akan tak ada arah tuju bila keluar daripada bumi Mekah. Tetapi mereka tak silap percaturan tentang Muhammad. Mereka fikir jauh. Mereka berfikir Muhammad tidak akan ada saudara mara dan sahabat-sahabat di Madinah. Tetapi mereka tahu tentang perjanjian Aqabah. Mereka tahu perjanjian Aqabah 1 dan 2. Bahawa sahabat-sahabat Ansar di Madinah akan memenuhi segala keperluan sahabat-sahabat Muhajirin ni kelak. Dan tak perlu pembuktian apa-apa lagi. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengesahkan tentang keikhlasan sahabat Ansar menyantuni sahabat-sahabat Muhajirin bila mereka berhijrah. Hak tak ada rumah, diberi rumah. Hak banyak tanah, berkongsi tanah. Hak banyak duit, berkongsi duit. Hak suka berniaga, dimodalkan. Hak suka bercucuk tanam, diberi haiwan-haiwan ternakan dan biji-biji benih. Sampai ada riwayat yang menyebut hak isteri ramai. Isteri mungkin ada 4, kawan hak berhijrah daripada Mekah tinggal bini, tak ada bini. Dia rela ceraikan bini dia bagi pada sahabat Muhajirin. Hak lain mungkin kita boleh buat. Hak ni mampu tak agak-agak kalau hari ni? Rumah saya, rumah sewa 13 biji. Muhajirin nak datang, ambillah 10 biji. Kereta ada 4, ambillah 2 biji. Tanah ada 14 bidang, ambillah 10 bidang. Bini ada 4. Bak bini ni payahlah nak bagi kat orang tak. Itu berlaku. Satu, Nabi Muhammad akan disokong. Satu lagi, mereka tak lupa Nabi Muhammad ada keluarga besar di Madinah. Keluarga Bani Najjar. Who is Bani Najjar? Yang Nabi singgah sementara di rumah sahabat dia di Madinah tu siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Itu adalah ketua Bani Najjar. Apa hubungan Rasulullah dengan Bani Najjar? Bukankah tok nenek moyang dia dulu Bani Najjar? Tapi Bani Najjar duduk Madinah. Bukankah keluarga Nabi duduk Mekah? Ingat tak? Tok Nabi dulu ada seorang nama Hashim. Ada seorang nama Hashim kan? Hashim ni dia dah ada isteri. Duduk di Mekah, anak lebih kurang 6 orang. Isteri pertama Hashim. Hashim ni macamlah kabilah nenek moyang mereka dulu yang sifat dia suka berniaga.
li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Orang-orang Quraisy ni dah memang terkenal dengan aktiviti perdagangan dan kafilah perniagaan. Musim sejuk ke musim panas ke, utara ke selatan, Syam ke Yaman, ni standardized bagi mereka. Jadi satu ketika ada dalam beberapa kitab menyebutkan dia kena pergi ke Syam. Hashim ni kena pergi ke Syam. Dia ketua kan. Nak pergi ke Syam ni bukan berniaga, tapi ada MOU, perniagaan dengan orang-orang Rom. Bukan berniaga, tanda tangan, adalah perikatan tangan, dia kena pergi ke Syam. Syam belah atas kan, Syria lah ni. Jadi bila dia daripada Mekah naik ke utara, dia singgah di Madinah. Masa tu belum nama Madinah lah, Yasrib. Jadi duduk di situ, dia berkenan dengan seorang wanita. Jadi dia kahwin dengan seorang perempuan. Keluarga di Mekah tak tahu lagi ni lah. Daripada Mekah singgah di Madinah, kahwin. Kahwin duduk beberapa lama, dia pun tinggal isteri dia pergi ke Syam. Habis MOU, balik sampai dekat dengan Gaza, Palestin, dia meninggal dunia. Dia meninggal, Hashim meninggal di Palestin. Bini hak dia tinggal hak baru ni kemudian mengandung. Bayangkan keluarga di Mekah tak tahu ni, suami ni dah tengah perjalanan tadi kahwin. Lepas tu bini dia tu mengandung, last kali beranak. Anak yang lahir tu lelaki diberi nama Syaibah. Syaibah anak lelaki tu. Jadi sepanjang Hashim tak ada, dia ni ketua macam Abdul Muttalib dulu, ketua wali kota Mekah. Jadi yang ganti tu adik-beradik dia, Muttalib sementara. Hashim tak ada, adik-beradik dia Muttalib ganti. Jadi lama Muttalib duk memerintah ganti abang dia Hashim ni, tiba-tiba dia dapat dah berita bahawa abang dia tu pernah kahwin lain dan dia ada anak saudara nama Syaibah duduk di Madinah. Baru tahu keluarga ni. Dia pun nak pergi carilah anak saudara dia ni, anak abang dia ni, anak Hashim. Pi jumpa, dan wanita tu ialah kabilah Bani Najjar. Ni hubungan dia. Jadi tengok kepada anak ni, dia sebut dekat kakak ipar dia lah, kira tu bini nombor 2. Dia nak bawa balik anak ni, Syaibah ni, nak bawa balik ke Mekah. Sebab bila dia tengok karakter anak Hashim hak duduk di Mekah dengan anak ni hak duduk di Mekah tu tak ada karisma nak jadi pemimpin, ganti bapak dia Hashim. Tapi aku tengok anak ni aku boleh didik, aku boleh latih dia boleh ganti bapak dia Hashim kelak. Dia nak minta keizinan, enggak kawan tu pula baru janda. Bukan barulah, anak dah besar, janda. Lepas tu anak seorang tu, bayangkan nak lepas tu. Aku ada anak lah seorang ni, anak abang hang tu ramai dah kat Mekah contoh. Nak lepas pula ni, adik ipar anak ni nak balik. Tapi atas dasar benda-benda tadi, teraju dan tampuk kepimpinan, dengan berat hati pilah. Tapi jaga dia elok-elok. Dia pun bawa balik Syaibah ni. Bila dia nak masuk dalam kota Mekah tu, sebab dia kan ketua wali ganti Hashim, jadi orang duk tunggu. Ketua keluar pun orang tahu, ketua nak balik pun orang tahu. Macam kita hari ni lah, Perdana Menteri melawat Rusia. Bila Perdana Menteri nak sampai airport KLA, tak ada orang tunggu ke? Tak ada orang tunggu ke Perdana Menteri nak balik hari ni daripada? Adalah 2-3 orang pegawai tu pegawai ni tunggu Perdana Menteri. Kalau Perdana Menteri pergi mana-mana pun, time dia nak balik tu mesti ada berapa orang pegawai duk tunggu dah airport. Standard lah. Bila masuk tu, dia naik unta. Dia letak Syaibah anak saudara dia ni di belakang. Dia duk bonceng Syaibah ni. Jadi orang lain tak tahu pasal Syaibah. Jadi bila masuk, dia ingat ketua dia Muttalib ni pergi ke mana-mana tempat, balik beli hamba baru. Beli hamba baru, balik hamba. Jadi bila tengok belakang, itulah dia sebut Abdun Muttalib. Abdun Muttalib, hamba kepada Muttalib tu. Sebenarnya nama Tok Nabi Abdul Muttalib ni lah dia. Syaibah is the grandfather of Nabi Muhammad. Syaibah itulah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tu bukan nama betul. Tu nama yang terhasil daripada peristiwa ni lah. Abdul Muttalib, hamba kepada Muttalib. Syaibah tu nama dia sebenar. Syaibah tu apa Syaibah? Uban kan? Uban. Sebab dia lahir tu ada uban dah. Syaibah lahir masa kecil tu ada beberapa uban. Lepas tu mak dia letak nama Syaibah. Kan ada hadis Nabi tentang Syayyabatni 6 surah.
Nabi sebut 6 surah ni lah yang menyebabkan rambut aku ni cepat berubah kan. Maksudnya ayat-ayat dalam tu ayat-ayat yang power gila punya. Siapa baca tu menakutkan, menggerunkan tentang hukuman-hukuman dan azab Allah. Sampai Nabi pun sebut 6 surah ni lah yang menyebabkan aku berubah. Jadi tok Nabi ganti. Jadi keturunan ni sebenar no, mak dia Bani Najjar. Sebab tu bila Nabi pergi ke Madinah tak ada masalah. Bani Najjar sambut dan Nabi duduk dengan keluarga Bani Najjar. Yang mereka bimbang bila Nabi duduk di sini ada sambutan, ada sokongan, ada dukungan, takut Nabi jadi kuat. Bila Nabi kuat, dia datang balik ke Mekah, teng 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 kalah kita. Lagu mana? Mampu. Tengok. Cerdik juga dia. Jadi dia bimbang hak ni. Jadi sebelum apa-apa, mesyuarat, meeting. Kalau Muhammad nak pi Madinah tak balik-balik, itu good. Tapi takut dia kuat, dia balik mai sini habis. Lawan kita balik. Jadi nak buat macam mana? Mesyuaratlah. Hak kata hari Sabtu hujung bulan Safar. Dalam mesyuarat ni ada lebih kurang 100 orang lebih. Terdiri daripada pemuka-pemuka dan kabilah Quraisy, macam-macam kabilah lah. Hak kepala-kepala pengat ada Abu Jahal, ada Abul Bakhtari bin Hisham, ada Zam'ah bin Al-Aswad, ada Syaibah bin Rabi'ah, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf dan nama-nama besar lain. Semua kabilah-kabilah yang terkenal di Mekah dipanggil kecuali 2 saja. Hak tak panggil, hak dekat hubungan dengan Nabi. Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib dia tak panggil. Selain pada Bani Hashim, selain pada Bani Muttalib, semua kita panggil. Hantar seorang atau 2 orang wakil yang mereka percaya. Kalau contoh kita di mana sekarang? Laguna. Okey, mesyuarat akan diadakan di Komta. Minta orang Laguna cari seorang atau 2 orang hak dia percaya, hantar mesyuarat Komta hari Sabtu ni. Jadi kita pun meeting. Siapa agak-agak orang Laguna kita boleh harap? Contoh kita kata ambil lah abang ni. Semua setuju lah, kita hantar dia. Abang ni hantar pergi Komta. Hak bahagian lain pula, Al-Ustaz. Siapa kita nak hantar pergi Komta ni? Hantar seorang. Hak bahagian ni hantar seorang. Orang-orang hak dipercayai. Bila duduk dalam tu, seorang saja Bani Hashim dipanggil. Iaitu pak saudara dia lah, Abu Lahab. Abu Lahab dipanggil bukan atas kota Bani Hashim, walaupun dia Bani Hashim, tapi atas kota Abu Lahab sendiri. Sebab dia tu orang kuat lawan Nabi. Walaupun dia Bani Hashim, dia dipanggil bukan kota Bani Hashim, kota Abu Lahab. Bila nak start mesyuarat, ada riwayat menyebutkan datang seorang tua. Datang seorang tua yang mereka semua ni tak kenal orang tua ni. Tak kenal pun siapa dia ni. Bila ditanya dia kata apa? Aku adalah ketua kabilah Bani Najjar. Ketua kabilah Bani Najjar. Najjar ni tahu tak? Ada hadis Nabi sebut pasal Najjar kan? Di bumi Najjar ni nanti akan keluar apa? Akan keluar fitnah 2 tanduk setan. Di bumi Najjar ni akan keluar fitnah tanduk setan. Tak tahulah setan mana nak keluar kau tu. Najat lah ni kita cari-cari dah pi Arab Saudi mana Najat, mana Najat, mana Najat. Jumpa tak Najat? Pernah dah ada orang pi nak cari di mana bumi Najat. Najat hari ni dah bertukar rupa dah. Dia dah jadi ibu kota Arab Saudi. Di mana Najat itulah Riyadh. Okey. Dia minta nak masuk. Abu Jahal soal selidik. Tak ada kena-mengena pun dengan orang Mekah. Dia ni duduk di Najat. Tiba-tiba mari nak masuk mesyuarat, mari nak masuk meeting. Dia kata walaupun aku tak ada kena-mengena, tapi aku amat membenci Muhammad. Aku tak suka dengan Muhammad. Dah banyak cerita pasal Muhammad. Kalau ada mesyuarat, aku nak bagi juga pendapat aku dalam meeting. Jadi bila disoal, Abu Jahal takut dia tu spy, pengintip Muhammad. Takut Muhammad hantar, masuk tu nak tahu dia nak buat apa. Bincang-bincang, tilik punya tilik, tengok punya tengok. Tak ada kena-mengena pun dengan Muhammad. Minta tanya orang lain, lagu mana ni nak masuk mesyuarat juga ni? Bukan kita ni. Bagilah masuk. Bagi masuk.
Riwayat tu menyebut jangan terkejut. Sebenarnya tu bukan orang. Tu bukan manusia. Dia adalah orang yang sama.